Kita bercakap, pastikan yang kanan tulis bukan yang kiri. Ya, itu secara kaedah dia, kurangkan bercakap, bukan tak bercakap terus tuan ni. Pastikan bercakap tu mutiara yang keluar, ya, bukan yang tak elok. Dan sebab tu dalam masalah percakapan ni, mulut ni, Rasulullah motivasikan kita dengan zikrul akhirah. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, naklah dia bercakap yang betul atau diam. Itu dua je. Tak ada modal nak cakap, diam. Kita diam dia tak bercakap, ikut hadis Nabi, dapat pahala. Kita diam tu, kena ikut arahan Rasulullah SAW, boleh pahala. Senang duduk dia, ikut arahan Nabi tak nak bercakap, boleh pahala. Menandakan apa? Percakapan ni benda besar. Kena cara dia bercakap, kena cara dia, Masya Allah hebat kedudukan dia. Kalau tak kena cara, bahaya besar. Sebab kalau kita mengaji dalam Usuluddin, di antara perkara yang membatalkan akidah apa? Pertama, percakapan. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, i'tikad. Oleh kerana dalam perkara yang boleh merosak akidah ni ada diselitkan kes percakapan. Maka jaga. Jangan terlancar lidah kita menyebab bertutur perkara-perkara yang boleh menyebabkan kerosakan ni tadi. Dua.